الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح إن شاء الله من الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Akan kebaikan buat mereka, itu pun sebahagian daripada takwa di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di tanah suci pada saat dan ketika ini, seluruh umat Islam berhimpun tanpa mengira pangkat dan darjat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tunduk kepada Tuhan yang satu. Disitulah lahirnya kesatuan hati, terjalin ukhuwah yang membentuk kekuatan ukhuwah, membina ukhuwah yang sentiasa teguh untuk menghadapi cabaran dan juga mampu mempertahankan maruah serta kesucian Islam. Jangan kita biarkan musuh-musuh Islam memperkatak-katikkan umat ini sehingga kita berpecah belah dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. To our fellow international brothers and sisters in Islam, the act of Qurban is not merely sacrifice for the sake of Allah. We place the right of Allah. Sacrifice their time, their energy, their wealth, and even personal interest in seeking the pleasure of Allah. Pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan yang mampu melahirkan insan yang bertakwa serta bersatu hati dalam mentaati perintah Allah. Al-Muslimin, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalata malikina mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma hadimil 'auna wal hidayah wat tawfiq والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنبو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, rahmatilah dan peliharalah para jemaah haji yang menjadi tetamu Allah, Duyufur Rahman pada tahun ini. Hindarilah mereka